Yang ada hasil. You tahu tak berapa banyak minerals ada dalam AP? Tak tahu. Terlalu banyak. We have about 112 minerals inside AP yang kita tak declare. Sebab kalau kita declare terlalu banyak ingredient, orang pening. Makan tu 120. Kita punya kopi pun sama, ada 112 mineral embedded inside the coffee. That's why our coffee is very very different. So perbezaan supplement, cell food, functional food. Supplement is general. Maksudnya supplement ni semua akan terima, tetapi keberkesanan dia lain. It is just to enhance cell recovery. Tetapi ada yang cepat, ada yang lambat. Tetapi kita punya cell functional food ni kelebihan dia resap 100%. Cepat. Tak ada 70%, 80%, 90%. Dia akan resap 100%. Sebab apa? Kita ada terahertz energy, nanotechnology. Now when we embed these two technology, bila kita masuk dalam mulut saja, kita dah kemam saja dia dah mula serap. Kita rasa pun masih liquid tu ada kat situ, tapi energy dia dah masuk. So when the energy masuk, okay, sel macam ni. Kita ada kulit. Kulit kita function dia untuk protect kita punya internal organ. Sama juga dengan sel. Sel pun ada kulit. Sebab dalam dia ada mitokondria, ada organel lain yang banyak function. So bila free radical contoh matahari. Kalau kita pergi kita rasa pedih kan? Kenapa kita rasa pedih? Sebab dia tengah bakar kulit kita sebenarnya. Kita rasa pedih kan? Sama juga kalau kita rasa pergi iklim yang sangat sejuk. Kenapa kita boleh dapat frostbite? Sebab sel kulit ni dah mati. Sebab kita punya kulit atas ni memang kulit mati, tapi lapisan bawah ni kulit hidup. Bila kita terlalu sejuk, kulit hidup lapisan bawah ni akan mati sebab dia punya blood flow akan stop. Dia akan beku. Itu yang jadi frostbite. Yang boleh jadi tercabut lah kan. You pergi Himalayas ke Everest ke, jadi betul. Kadang-kadang hidung boleh tercabut keluar lah kan, because of this. So now what happens is when this functional food goes in, first dia bukan saja pergi lapik sel-sel ni. Okay, let's say sel ni separuh rosak. Sel ini mungkin 10% rosak. Otak akan fikir tau, saya nak bazir dekat yang separuh rosak ke saya nak selamatkan yang 10% yang rosak ni dulu. Yang ini automatic dia akan buat self killing. Maksudnya immune system, dia akan trigger immune system. Ini tak nak remove. Macam mana kita nak remove sel yang dah nak kiok ni? Immune system saja boleh buat. Sel lain tak boleh buat. So bila AP masuk ke dalam kita punya badan melalui darah, automatically dia pergi ke kita punya immune system. Dia akan boost semua immune system kita. Macam the previous class saya dah bagi tahu, immune system kita macam badan uniform. Kita ada rela, kita ada tentera udara, tentera darat, tentera laut. Sebab apa? Setengah immune system dia berkeliaran setiap hari. Tanggungjawab dia untuk identify sahaja. Macam macrophage. Now, apa dia buat? Dia pergi tengok. Oh, ini macam jagalah. Dia pergi tengok. Okey, ini macam ada orang boleh masuk ni. Dia mark X. Dia tak ada kuasa untuk gari dia ke tangkap dia ke, tak ada. Dia hanya boleh identify saja. Itulah kerja rela kan. Rela tak ada kuasa nak gari.